pagi ni kita dah ke Kawasaki Puncak Alam. Motor ni ada sedikit kerunsingan lah. Sebab minggu yang lepas, sepanjang minggu yang lepas lah, motor ni dia punya engine light dia asyik menyala bila aku berhenti kat traffic light. Bila RPM dia bawah 1000 dan bila aku dah bawa dia yang agak lama lah. Maksudnya dah bawa ke 10 ke 20 km dan bawa yang kuasa yang panas, agak panas lah. Maksudnya bawa yang laju dan panas. Sebab bila hari Khamis hari tu hujan, aku balik bawa laju tapi dia tak menyala pun dia punya blinking engine light tu. So tak tahu apa yang apa yang menyebabkan lampu merah tu keluar, maksudnya lampu enjin tu keluar. So kita nak pergi Kawasaki Puncak Alam lah. Sebab hari tu ada WhatsApp tu punya foreman dia kata suruh walk in je dekat suruh datang ke kedai lah untuk kita check. So untuk dia orang check. So pagi kita set appointment pagi ni lah untuk dia orang check. Saya ni nak pergi check dulu, tinggal motor ke macam mana ke, kita tengok dulu kat sana macam mana. Hopefully tak ada yang serius lah. Motor baru 10,000 kot. Kita try tengok bawa laju sikit. Kita panas sikit, tengok lampu merah tu naik tak nanti. Ada naik. Nampak tu? Merah keluar. Kalau aku rem, aku rem tak ada. Bawah 1000 keluar. Kita pergi check lah, tengok apa yang rosak. Kalau dia cakap ada barang dia tukar ke apa, aku juga dah tinggal dia motor. Lepas tu alang-alang tu dia servis terus, tukar spark plug, tukar air filter terus. Alang-alang kan lah. Sebab lagi 1000 lah. Dah 12,500 lah aku dah kena datang kan. Dalam 1000 lagi. So dalam 1,100 aku dah kena datang. So alang-alang tu dah datang, buat je terus. Tukar je terus air filter dengan spark plug sekali, dengan apa barang yang defect sekali kan. Hopefully tak ada barang defect lah. Katanya maybe sebab minyak enjin dia kot kurang. Tapi tak tahu lah tu. Tengok lah komen cakap apa. Ya, Z9 baru yang standard je. Kita tukar exhaust. Lampu belakang dah lain. Hours later. Okay, dah check lah dekat Kawasaki. Foreman pun dah check. So basically dia dah cucuk komputer dan dia kata tak ada error. Tapi dia check semua sebab lampu merah tu mesti naik. Dan dia check punya oil pressure sensor dia. Ni oil pressure sensor ni air dah masuk dalam tu, so dia dah karat. So dia akan claim warranty lah untuk ni. So tengok lah dalam 2-3 minggu ni kita datang ke barang tu. Settle kat Kawasaki. Jom balik dulu.
Dia akan clear warranty lah untuk oil pressure tu. Oh, dah hujan balik lu. So tadi foreman dia beritahu itulah punca dia oil pressure sensor tu dia karat. Sebab maybe masa basuh tu ada air masuk. So itulah antara punca dia. So dia orang akan berusaha lah untuk tukar, untuk clear warranty, tukar barang tu. So dalam masa 2 minggu macam tu barang sampai dan kita tukar. Lalang ya nak servis terus lah. Sebab tadi tak buat apa, tadi dia orang check tu je. Ini semua apa boleh buat kawan. So lepas ni kalau nak basuh motor tengok itu bawah getah, takut air masuk. Orang beritahu tadi air takung tu. Si hujan semua. Motor ni pun lawas macam. Kena ada ketat rantai ke rasa. Wow, gelap depan tu kawan. Jangan hujan lagi, bagi saya sampai buat lo. Alah betul lah, laju basah. Dah tak naik lah mereka. Tapi dia orang still nak clear warranty lah. Okay, tak apa, claim je lah kan. Bagus lah saya dapat barang baru daripada guna barang yang dah berkarat tu. Apalah nasib. Okey lah guys, video hari ni sampai sini dulu. Nanti kita akan buat sambungan lah, update masa clear warranty nanti. Tengok macam mana proses-proses dia. Nanti aku akan share lah dalam vlog yang seterusnya. Okey, nantikan. Dan Assalamualaikum and ride safe. Jangan lupa komen, subscribe dan share.